guys. So wiring saya dah siap. So saya tak tunjuk pasal proses dia pening kepala sangat. So saya buat dah siap. Semalam tak siap. So hari ni kita dah pasang-pasang lah. So dah pasang dah wiring coil semua. Ni O2 je kena buat satu lubang. Engine saya dah kena set dia punya trigger semua. So crank pulley tu ada, crank timing pulley tu ada problem. So saya dah order lah. So order daripada Shopee. So tunggu daripada China. China akan datang. So issue next issue saya gantung kat tepi. Wiring semua dah siap. Semua sikit-sikit kena touch up. Ini issue lama Haltech Elite 700. So saya dah pakai street. So street senang sikit. So max issue senang. So boleh tengok data log, boleh tengok ni, boleh tu. Tapi pasal saya selalu pakai max dan max senang sikit. Haltech susah sikit. So ni puli dia problem. Puli dia, gigi dia pecah. Satu gigi saja trigger dia akan lari-lari lah. So itu silap saya. Mungkin saya rushing. So terbatal. So tadi dah start okay. Cuma kena set up balik dia punya trigger system semua tu je. So step by step. So wiring dah siap. Belakang pun fuel pump pun saya dah pasang balik. Pasal itu hari dekat event orang pinjam. So fuel pump dah pasang balik belakang. Cuma alternator je belum. Pasal pinjam Wation kawan saya itu hari, kereta dia alternator tak charge beli event ST tu dekat Malaysia. So by slow dia nak siapkan sikit lagi. So tengok macam mana. Alright guys, dah start. Jom kita start engine ya. Switch. Siap-siapkan sikit. Pasang bumper semua siap. Right, so jom kita pasang bumper dulu ya. Okay guys, so kita update dekat dalam video tu. So dah berapa bulan actually. So kereta dah siap. So cuma kena dyno. So sekarang tak ada modal lagi. So tengah kumpul duit. So tahun ni memang saya betul-betul rehat sama engine. Kereta pun dah siap sedikit dalam saya. So korang nak tengok bumper pun dah pasang. Tengok dah siap. Bumper dah pasang. Semua dah pasang. Turbo pun ok. Dah start. Semua dah ok. Cuma kita kena dyno je lah lepas ni. So timing semua dah check. So kereta tengok dah berapa lama. Dalam semua macam biasa. Max ECU pun kat sana. So actually sikit je kena buat. Tak banyak. Pasal sekarang pun dah akhir tahun kan. So banyak kerja. Tengok belakang 86 S13 S14 tengah buat untuk pergi ke Penang. So mungkin next video saya akan tunjuk. Saya akan buat 86 ni lah. So 86 ni akan balik, akan buat S14 nya sequential, akan masuk balik. Pasal kita pinjam untuk testing kita. Pasal kita ni tak ada banyak barang. So nanti. And then S13 ni pun kita dulu masuk, memang dah ada winters. So kita buka winters tu masuk kat S14 tu. And then sekarang kita pasang balik. S14 akan sadai dulu lah. Untuk berapa hari ke berapa bulan kan akan sadai. So kita akan siap S13. S13 akan masuk winters. Masuk balik winters. Ni dia. Dulu kita pakai GTR Medif. Sekarang kita masuk winters balik. So next video saya akan tunjuk lah apa yang saya akan buat. Long sub kena hantar engineering. 86 tu kena check apa masalah. So
Guys, see you on the next video. Korang nak tak saya review kereta ni? Nak tak kereta ni saya review?